member-member. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Di musim panas merupakan hari bermain gembira, sang jaga terkena flu bila tiada henti-hentinya. Sang peluang tidur tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya aku sibuk sekali. Sekarang ni kita nak ambil Rizal. Mungkin dia duduk sebelah sini, mungkin tempat duduk favorite dia sini lah. Dan belakang tu mungkin Iqbal. So ini kita tak tahu berapa orang yang akan join. Sama ada, kalau aku confirm kan tu setakat ni 4 ataupun 5 orang lah. So habis dia akan gerak asing. Dia naik kereta dia sendiri lah. Mungkin dia tak berminat pun nak naik kereta kan. Mungkin dia sombong, kita tak tahu. Betul ke tak kan? Kan lepas tu lah, apa pun kita ambil Rizal dulu lah. Rizal dengan Iqbal. So kita dah nak sampai rumah Rizal. Aku harap dia dah siap lah. Bagi aku Rizal tak ada masalah sebab dia jenis on time punya orang. Cuma kadang lah tak ada otak. Otak dia pun okey lagi, binas lagi lah nak banding dengan aku. Lagi Rizal masuk, korang standby. Nak tahu siapa Rizal? Stay guys. So ni Rizal. Aku beda tanggal. Beda apa? Astagfirullah. Itu boleh tak tu? Break ni lah. Impact dia. Berapa sekarang ni? Ni Ya, kau tengok macam mana kau bawa kalau macam kau nak. setting ni bagi dia jauh sikit. Bukan itu untuk activity belah belakang tu. Ni tak payah kau belakang tu. Jauh baik. Tak, yang ini yang tempat ni kau tak boleh letak kat sini. Cuba je ni. Tak boleh. Tu dia bagi dua. Tak boleh. Ini dia macam ini dia bakal depan dia. Tadi aku rasa aku setting dah cantik dah. Dia boleh tegak kan benda ni kan? Dah mata mana. Bapak silau tu. Habis asing. Dia lambat sikit. Dia boleh kerja tu. Mana dia kerja dia MC ni. Tak tahu dia ni. Syafiq bukan dia pergi keluar makan bini tengok bini buat macam tu keluar dengan iftar dengan kawan kerja lah. Setengah kawan-kawan kerja dia. Kamu kena jaga anak lah. Pergi tanggal dekat rumah Iqbal lah. Oh, bila kau dah ada masuk Giadi tu boleh lepas je lah break. Alhamdulillah. Kalau kau masuk Giadi tu kan break boleh lepas lah. Lepas lah. Dia tak ada, kalau lepas break tak ada minyak tadi tak ada depan. Aku sebab MPV kereta aku berat. So tak ada masalah. Tapi kalau kau buat beza tu dia gerak lah tapi slow. Dia kalau kancil ke kelisa tu je ke depan. dia akan macam laju lah. Macam menjut lah. Lanjut sikit. Dia kena bagi dia jalan. Sudah Malin Sebelah Malin. Kau tahu Malin kan? Ni yang kita main kan? Malin dua kali. Tu je. Ni kan? Malin. Kau buka tingkap, kau bagi salam. Bal! Assalamualaikum. Aku kata kau chat dia. Aku dah call dia. Aku nak. Aku sahabat kau.
Hei, keluar. Tekan sikit dah bang. Jadi aku lupa, aku letak gam sikit je. Kau benda memang tak perlu gam langsung. Sekejap, ini aku tekan. Aku cantik, ku dapat dari Sebab dia tak bengkok. Ada satu side dia tak bengkok habis. Bang, kita tu bang. Kita dia depan. Mana itu kau? Mana? Wow, ada kamera. Lihat muka saya ni. Buat YouTube. Ada muka saya ni kisah. Muka kau kan dia masuk YouTube kan sirah. Wah, kata. Kau tayang je muka kau yang risau. Kan itu aku nak makan. Jom, kita keluar dulu. Kau tu. Kau nak apa? Oh, ya kau balik ke? Balik. Dia balik ini. Kau nak buat apa ni? Ambil barang. Barang baik. Barang baik. Okay, ni lah tempat yang kita datang. So, Iba Rizal dan Abe Kunyo. Dia vibe dia bawah angin. Sedap bawah angin lagi. Hai. Tadi dalam kereta kita ada tragedi yang tak berapa nak shock. Tapi shock bagi dia. So tempat kita berbuka, cahaya matahari yang tolong cakap apa lah, silau menyilaukan. Masa nak tipu apa kan? Esok pergi mana? Aku nak adalah sikit aku nak ambil bisnes. Businessman. Yalah. Kau nak esok nak gerak apa kan? Aku ikut kau kan? Okay dah start buka. Rizal makan seorang, baik satu tulang kepala otak dia. Bau Syah Rizal. Ni habis. Rayu lagi, kaitkan semua